Wahai orang Islam, jangan kalian tunduk dengan Mossad, jangan kalian berpakat kerjasama dengan Israel laknatullah alaihim, kerana mereka musuh Allah, bunuh umat Islam, mereka zalimi orang Islam. Sebelum kiamat, orang Islam akan mengalahkan Yahudi sehingga ke akar umbi. Sampailah batu dan pokok bercakap, wahai Muslim, mai Yahudi ada belakang aku, mai bunuh dia. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Takkan berlaku kiamat sampai orang Islam berperang dengan orang Yahudi, mengalahkan Yahudi. Lah ni 2025, orang Islam tak berani lawan Israel. Arab sahaja 400 juta tak berani lawan Israel. Orang Islam 2 berapa bilion tak berani lawan Israel. Satu hari tentera-tentera Islam akan keluar di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi dan mereka akan mengalahkan tentera Yahudi. Perangai orang Yahudi bila perang, nyorok, penakut, takut mati, takut hilang dunia. Satu hari akan keluar tentera Islam. Sama-sama kita yakin dengan janji Allah.